Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera YB. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan TV PSS SMK Agama Haji Muhammad Yasin. Sempena Karnival Pendidikan Madani, kami ingin mendapat perkongsian dan harapan daripada YB untuk generasi hadapan. Okay. Boleh kita mulakan YB? Boleh. YB, Karnival Pendidikan Madani menghimpunkan pelbagai inovasi dan bakat warga pendidik dari seluruh daerah MUA. Jadi warga pendidik tu maksudnya cikgu, pelajar. Ya, betul. Semua inovasi dan bakat mereka. Jadi, apakah harapan YB agar program seperti ini dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi mempunyai sahsiah dan bakat untuk masa hadapan yang lebih terang. Okay, baik. Terima kasih kepada Amelie. Ya, betul. Jadi Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya dalam temu ramah yang sederhana ini. Jadi bagi saya memang betul, maksudnya Karnival pendidikan seperti ini harus dilakukan dengan lebih terang lagi. Sebab di sinilah saya nampak seperti mana yang Amelie sebut tadi, kejayaan seseorang pelajar itu dan warga pendidik itu hanya bukan kepada ilmu dari sudut pembelajaran, ya, tetapi dia melibatkan juga banyak-banyak perkara lain seperti pembinaan jati diri, ya, sahsiah diri, kemudian inovasi, kreativiti dan sebagainya. Jadi bagi seseorang pelajar itu lebih banyak kemahiran yang dia miliki, maka itu jauh lebih baik untuk dia jauh lagi ke depan. Terima kasih YB. Jadi boleh kita terus soalan seterusnya? Oh, ada soalan nombor 2. Boleh? Soalan, okey. Terima kasih. Jadi YB, dunia sekarang sedang menyaksikan revolusi AI yang mengubah cara kita belajar dan cara kita bekerja. Jadi, pada pandangan YB lah, apakah persediaan paling penting bagi kami, seorang pelajar, supaya kami bukan sekadar menggunakan AI tapi juga mampu memimpin perubahan pada masa hadapan. Okey. Baik. Kalau bagi seseorang pelajar yang menguasai teknologi, itu jauh lebih baik. Dan dalam masa sekarang kalau kita tengok yang terkini ialah AI. So kita tahu bahawa dunia berdepan dengan cabaran juga apabila ada kehadiran ataupun kedatangan dengan inovasi AI ini. Apa yang perlu ialah kita perlulah seorang pelajar ataupun siapa saja dia perlu menguasai AI, tetapi jangan biarkan AI menguasai diri dia. Sebab apa pun yang tak boleh dilakukan ialah oleh AI itu adalah kita sendiri. Ya? Jadi kita kena pandai macam mana nak menggayakan AI, tetapi dalam masa yang sama AI itu membantu kita untuk bergerak jauh lagi ke hadapan untuk menjadi seseorang individu yang boleh akhirnya menguasai AI untuk kepentingan masyarakat dan negara dan juga dunia. Terima kasih YB. Satu lagi soalan. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. Boleh YB? Okey. Jika YB dapat merumuskan Karnival Pendidikan Madani pada hari ini dengan 3 perkataan sahaja, apakah perkataan tersebut? Berilmu, Betul. berakhlak, Betul. dan saya rasa yang ketiga berjaya kot. Dengan ilmu tanpa akhlak seseorang takkan berjaya. Terima kasih YB baik. atas perkongsian dan pandangan inspirasi kepada generasi kami. Semoga seluruh generasi baru dapat mengambil kata-kata YB dengan serius dan bermakna. Terima kasih YB. Sama-sama. Tahniah Amelie. Terima kasih.